Oh. You apa hal? Cikgu Ibrahim, saya nak tanya apa yang jadi dekat kantin tadi? Cikgu Zainal saya minta tolong. Sekejap. Cikgu Ibrahim yang tanggungjawab ni. Dia yang budak-budak kat sekolah ni ada Cikgu Ibrahim. Cikgu-cikgu semua, saya suruh cikgu datang untuk meeting, bukan gaduh sesama sendiri. Kita mesti selesaikan isu ini. Ini dah masuk paper dah. Diorang tahu kita tak boleh selesaikan perkara ni. Pihak kementerian dah mula tekan saya. Kita mesti cari jalan keluar. Mana tu muka sangat? Kita ni sekolah ni kawasan kita tau. Kita kena tunjuk yang kita ni kuasa kat sini tu tau. Tak boleh, bhai. Dia orang ramai. Bukan seorang dua senang-senang kita nak pijak dia orang macam tu. Kita pun ramai pun kot. Apa yang kau nak takut sangat? Kalau tak cukup ramai aku boleh panggil ni budak-budak kampung aku tau. Boleh serang sekolah ni. Macam mana ada berani? Aku berani, babe. Kau ni besar. Tak ada semangat je ni. Kau dah sebelah dengan geng Cina ke apa? Kau cakap sekali je aku tabur geng kau. Weh, apa hal ni? Takkan pasal Cina kita pula nak gaduh? Bodoh betul lah. Tengok, siapa? Keleng, sini tak? Kau spy Cina kan? Kau buat apa kat sini? Kencing. Kencing sini. Kau penipu lah. Kencing lah. Hei, bangun. Dia kencing bodoh. Kau beritahu kat Heng. Kau suruh beritahu kat mana bila. Kita tunggu. Kau belah. Ni dah. Aku beli pisang untuk kau. Makan dah. Tak nak aku. Makan tak kenyang. Kau tak makan lagi. Mana kau tahu, ha? Makanlah, makan. Macam kau ajar beli tak? Macam lah aku tak tahu kau dah biasa dengan pisang-pisang ni, kan? Kalau kau pandai sangat, mesti kau tahu kan mak kau tengah main dengan siapa sekarang ni. Oi, bang. Kau ajar ni. 啲串你知冇？幾多條？幾多 club 嗰條啦，仲有邊條？ Pak budak-budak Cina tu. Esok ponting aja, Jom. Alright. Kita lepak rumah aku, mak dengan ayah aku kan ada. Apa barang dulu lepak rumah kau hang out kat town lah. Budak-budak Cina ni. Jom 12 lah. Apa hal? You apaan? Khalil, saya dengar Ima lawan dengan saya lagi ke? Lu cakap lah bila kat mana kita tunggu. Tak cik babi. Sekarang pun boleh tak tau? Weh. Lek, jangan kat sekolah. Kau tak nak, baik? Okey. Hujung minggu, kat parking lot. You cakap bila, aku tunggu. Jangan kira sangat. Ada apa ni? Tak balik-balik lagi? Nak balik ni aku. Balik! Sekarang! Saya paling tak suka orang Cina. Dah ingat yang bagus. Pijak orang Melayu. Orang Melayu, tak hormat orang Cina punya. Kita terpaksa kerja kuat, nak hidup, nak belajar tinggi. Tak ada duit, macam mana nak berjaya? Orang Cina makan babi. Pengotor. Berak tak pernah basuh. Saya paling tak suka sekolah ni. Sebab sekolah ni bodoh. Semua orang dalam sekolah ni bodoh. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, semuanya bodoh. Melayu bodoh. Pelajar tak pandai pun boleh masuk U. Melayu suka komplain. Selalu cari salah orang lain. Salah sendiri tak nampak. Oi, Cina.
Lu jaga sikit lu punya mulut lah. Lu tahu tak? Lu menumpang je kat negara ni tau. Siapa yang suka cari gaduh? Orang Melayu tak ada otak. Orang Cina masuk neraka. Bangga dengan bangsa sendiri, tak habis-habis cari gaduh dengan bangsa lain. Diorang tamak. Bangun pagi tak mandi pagi. Badan berbusuk.